Untuk rider, this is the good news. Phone tahan lasak, bateri besar. Kalau korang nak beli buat cedok, aku rasa seharian tahan. Dah lah tu tahan lasak, tahan panas pula tu kan. Bateri pun besar. Tak payah nak usung power bank letak dalam ragam motor. Maksudnya phone ni sekali charge dia boleh tahan sehingga 3 hari. Korang bayangkan. Honor X90 5G yang baru ni ada 6 major upgrade yang korang perlu tahu sebelum korang beli. Nombor 1, dari segi durability dia dah jadi lebih tahan lasak. Salah satu sebab dah upgrade ke triple resistant SGS Premium Certification. Lagi satu, ada 6 layer bulletproof shock absorbent framework. Maksudnya phone ni dia jatuh dari 2.5 meter pun steady je, masih boleh tahan. Handphone lain jatuh tahap tu mesti dah pecah kan? But bukan kepada Honor X90 5G. Nombor 2, dari segi water and dust resistant. Yang ni yang pertama dekat dalam industri sebab dia ada IP66, 68 dengan 69K. Apa yang hujung tu K? Maksudnya dia boleh tahan air panas sampai 85 darjah Celsius and boleh bawa selam sampai 6 meter. Lagi satu pula, dia boleh survive dekat dalam air selama 30 hari. Korang bayangkan kalau korang celup 1 meter. Dekat sebulan tu boleh tahan air. Kalau let's say kalau macam kalau korang bawa phone korang tiba-tiba jatuh dalam longkang ke kan, next month masih boleh survive kalau jumpa balik phone tu. Dari segi bateri pun dah upgrade juga. Untuk previous generation 6600 mAh, sekarang 8300 mAh silicon carbon battery. Ini aku rasa memang huge upgrade. Bateri yang sangat besar 8300 mAh dengan package phone yang hanya setebal ni dan juga tahan lasak. Aku rasa untuk rider, this is the good news. Phone tahan lasak, bateri besar. Kalau korang nak beli buat cedok, aku rasa seharian tahan. Dah lah tu tahan lasak, tahan panas pula tu kan. Bateri pun besar. Tak payah nak usung power bank letak dalam ragam motor. Maksudnya phone ni sekali charge dia boleh tahan sehingga 3 hari. Korang bayangkan kalau korang nak pergi rombongan ke pergi trip. Imagine tiba-tiba korang bawa lupa nak bawa power bank, lupa nak bawa plug. Phone ni masih boleh survive, don't worry. Lagi satu, dari segi charging pula, dia support 66 watt supercharge. Meaning out of the box phone ni dah fast charging sebab bateri besar, takkan nak pakai slow charging. Memang bila nak full charge kan, 66 watt memang laju. Sekali charge full. Lagi satu pula, phone ni juga boleh dijadikan macam power bank juga sebab dia support 7.5 watt reverse charging. Imagine let's say kalau korang ada macam device lain nak di-charge ataupun aksesori, lupa buat power bank. Handphone ni bateri besar 8300 mAh, boleh reverse charging pula. And dia boleh output 7.5 watt. Let's move on untuk chipset pula. Kalau previous generation Snapdragon 6 Gen 1, sekarang dah upgrade. Sekarang phone ni Honor X90 5G pakai Snapdragon 6 Gen 4. Maksudnya kalau kita nak compare dengan previous generation, dari segi GPU dia dah upgrade performance 29%. Dari segi CPU dah upgrade lagi laju 11%. Bila dah ada upgrade macam tu, barulah korang main phone ni rasa macam lebih laju, everything process lebih snappy. Main game pun dah tak ada macam hang. Let's say kalau korang multitask pun boleh buka banyak apps and less glitchy than previous gen. Let's move on untuk display pula. Let's say kalau previous gen kan screen yang melengkung, sekarang dah flat screen. 6.79 inci and dia punya maximum peak brightness dia boleh pergi sampai 6000 nits. So korang bayangkan dekat bawah matahari pun memang screen sangat terang. Dah tak payah nak pergi tempat berteduh. Let's say kalau korang nak tengok screen korang. Lepas tu dia ada power dimming 3840 tau. Untuk jaga mata korang kalau korang jenis yang suka tengok phone lama-lama tu. So this is one of the nice features yang ada. Next, let's talk about speaker pula. Untuk previous gen dia hanya support dual speaker, tapi untuk Honor X90 5G ni dah upgrade. Dia pakai dual bass speaker. Maksudnya dia masih ada dual speaker tapi dia tambah apa? Bunyi dia lebih sedap, dia lebih ada bass. And at the same time juga korang juga boleh up volume sampai 400%. Maksudnya dengan 400% ultra volume mode, so korang boleh naikkan lagi volume. Macam bunyi dia jadi lagi kuat. Let's say kalau korang kat luar kan tengah lepak dengan member-member nak pasang lagu, external portable speaker lupa bawa, so korang boleh guna ni untuk naikkan lagi volume.
best lah, which is quite good. Untuk kamera dia pun power sebab dia ada 108 megapiksel ultra sensing kamera dengan OIS dan EIS. Dalam masa yang sama juga, dia juga ada banyak AI features, terutamanya AI editing tools macam AI eraser, AI outpainting, AI upscale, AI cutout, AI face tune. Editing jadi senang gila. Lagi satu juga, untuk AI features pun lengkap tau untuk phone Honor S90 5G ni. Dalam masa yang sama juga, ada AI Magic Portal, Magic Capsule, AI Eraser, AI Motion Sensing. Semuanya akan bagi experience lebih smart. Yang paling penting pula, dia maintain harga yang sama tau. So bayangkan, untuk previous gen dengan sekarang, harga sama tapi ini bring more value dekat korang. Sebab dia ada 6 major upgrade yang korang kena tahu, and aku dah explain macam tadi. Lepas tu, dari segi harga pula, macam yang aku tulis dekat atas skrin ni, korang boleh tengok, korang boleh pause. Lepas tu, ditambah lagi, dia ada the best warranty dekat dalam kelas dia tau. Sebagai contohnya, salah satunya, dia ada 365 hari front and back crack protection. Ini kalau phone korang pecah depan belakang. And korang akan ada 365 hari untuk claim balik. Lepas tu, untuk waranti pula, dia ada 1 year extended. Handphone ni juga ada liquid damage protection and semuanya free. Apa lagi tunggu? Jangan lupa pre-order tau. Dari 24 September sampailah 9 Oktober. Yang paling best, let's say kalau korang pre-order, korang juga akan dapat Honor Pad X7 tablet. Bayangkan, pre-order phone dapat tablet. Dalam masa yang sama, dengan semua upgrade ni, dengan hadiah pre-order, sangat susah nak lawan dengan brand lain aku rasa. Macam aku dah get ready nak order. So now it's your turn.